Alhamdulillah tuan-tuan, ada kajian terbaru menunjukkan bahawa pesakit kanser harus membawa motor. Bila dia bawa motor, Alhamdulillah, bawa motor dia hilang stres. Langkah kami bersama di malam Syawal. Megat tak sampai lagi lah, aku tunggu dia. Kata datang awal, tak sampai-sampai. Dia kata dia main air hujan dulu. Dia dengan Su sama je. Abang tu esok sampai kaya. Orang daripada Johor tak ada hujan apa sih. Belagak pula Bang, selamat bang. Maya ya. Baju Okey. sama lah. Baju sama lah. Baju sama lah. Hijau-hijau, geng hijau. Ini antara anak-anak kecil. Senang di hati, riang di wajah. Maya raya. Baju raya indah berwarna cerah. Wilhin motor. Oi, Maya baby. selamat raya. Maya. Temu duka pun tak ada. Ada insya-Allah. lagi kita tunggu. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada perempuan pada hari ini yang dihormati sekalian. Kita memulakan majlis kita ataupun kita buka majlis kita dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh adik Mahathir Mustasi dari Persatuan Kebajikan dan Perlindungan Rumah Jaminan Kasih. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan adik Mahadi. Adik Mahadi. Okey. Ya, Maya. Alright. Assalamualaikum Maya. Allahu akbar. Dah. Oh, makin handsome. Memang lagi handsome. Sejak jadi datuk ni makin handsome lah. Al-Fatihah. Assalamualaikum Maya. Allah akbar. Okey. Abang budak okey. Macam tambah handsome daripada semalam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi bi sultani. Sayyidina Muhammad wa ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Okey, Manju. Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak Cover banyak tempat kau cover ni. Memang Sebab tu nampak ni. Potong gaji dia gini. Engkau segala sana. Maha berkuasa serta Engkaulah Tuhan yang memegang dan memiliki segala hati manusia. Kami mohon agar perbaikilah hati-hati kami. Isi yang baik lagi berguna berupaya ni. Ya fa'alul lima yuri. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami ini. Dari segala perkara yang melalaikan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tempat cinta kami tercurah, tangan yang disambut penuh kasih sayang bersama anak-anak. Hari penuh. Saya Jenny Tan, pengurus operasi Wilhin Motor and Serban Berhad, mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran tetamu dan pastinya yang diraikan anak-anak dari Rumah Jaminan Kasih. Terima kasih kepada semua kerana sudi hadir pada majlis yang sungguh bermakna buat kami Wilhin Motor. Saya Michael Tan, pengurus jualan dan pemasaran Wilhin Motor, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga kita terus bersemangat penuh dengan kasih sayang dan keberkatan. Buat anak-anak, kalian adalah istimewa dan dicintai. Jangan lupa sentiasa senyum. Senyuman itu adalah satu sedekah dan boleh membuatkan ramai orang akan turut gembira. Buat sahabat-sahabat pemotoran, tuan-tuan dan puan-puan adalah insan sentiasa menyokong dan turut sama dalam menitik beratkan jiwa murni menerusi majlis seumpama ini.
Ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua kerana terus bersama menyokong kami dari awal penubuhan sehingga ke hari ini. Setiap tahun, kami tidak akan lupa untuk mengajak semua agar tidak melupakan insan yang memerlukan bantuan. Dan pastinya, kami tidak berhenti dari melaksanakan tanggungjawab ini. Semoga apa yang kita bersama lakukan akan mendapat keberkatan dari Yang Maha Esa. Rendang di pinggan, kemaafan di tangan. Saya menyeru agar kita mengambil peluang ini untuk menerapkan kekhususan, memaafkan kesilapan lalu dan mengukuhkan silaturahim yang terjalin. Dalam kita mengejar kesempurnaan, pasti ada terkasar bahasa, terlepas laku atau tersalah kata. Sesungguhnya pintu kemaafan sentiasa terbuka. Semoga dengan saling kemaafan, hati kita kembali suci dan ukhuwah kita semakin erat. Pagi-pagi makan ketupat. Semua anak penuh berkat. Selamat Hari Raya Anak Hebat. Kami doakan menjadi anak soleh dan kuat. Bunga menur di tepi halaman. Harum mewangi di pagi hari. Hari Raya eratkan hubungan. Silaturahim kekal abadi. Sekian, terima kasih. Adik-adik sentiasa mendoakan kami, Wilhy Motor sentiasa di hati. Wilhy Motor sentiasa di hati. Terima kasih. Hidup ini. Bila pula ada tag belum habis lagi? Itu pun bagus juga tu. Dia benda-benda spontan tu ni hebat sebenarnya. Terima kasih Miss Jamie Tan dan Mr. Michael Tan. Terima kasih atas ucapan yang diberikan. Dan kalau tuan-tuan dan puan mengikuti ucapan-ucapan yang diberikan oleh mereka pada tahun-tahun lepas, tahun ini adalah telah pun pecah Malaysia Book of Record Wilhy Motor. Sebab ucapannya ditambah lagi 3 perenggan panjang. Tapi okey, bahasa Malaysia Miss Jamie Tan lebih baik dan lebih baik. Dan akan datang tak payah pegang teks ucapan lagi. Bagi ucapan cair. Baik, sekali lagi terima kasih kita pada malam ini. Majlis santai kita sebenarnya bukanlah majlis yang formal. Tidak, kita teruskan majlis, kita raikan anak-anak pada malam ini. Dan anak-anak tak payah bergerak, duduk saja dekat meja tu kan, kerana kita raikan anak-anak pada malam ini. Dan tetamu-tetamu daripada meja ke meja untuk berjumpa dengan anak-anak bagi menyampaikan duit raya khasnya kepada anak-anak daripada Rumah Jalinan Kasih. Gemilang, bersyukur atas segala rahmatnya. Raya ini penuh dengan makna. Raya ini penuh makna di hati. Kasih sayang yang abadi. Rumah terbuka penuh keceriaan. Anak-anak tersenyum penuh harapan. Kari dan ketupat, kuih raya beraneka. Suasana semakin meriah tak terkira. Apa yang kita punya. Okey. Banyak dapat duit raya. Tuan-tuan dan puan-puan, Yang penting adalah hati yang terbuka. Raya ini bersama mereka di sini. Kasih sayang kita tak terhingga. Cinta kasih abadi
hormati Datuk Seri Wilson, Datuk Zaid, semua sekali biker-bikers yang hadir. Alhamdulillah, yang kita raikan tetamu istimewa anak daripada rumah Jalinan Kasih. Alhamdulillah tadi siapa kakak tu berucap, Alhamdulillah cancer survivor ni kena kuat dan jangan stres selalu. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, ada kajian terbaru menunjukkan bahawa pesakit kanser harus membawa motor. Bila dia bawa motor, Alhamdulillah, bawa motor dia hilang stres. Dengan bila kita bawa motor ni, stres kita hilang. Cuma bila ujung bulan nak bayar duit motor tu, dia datang stres balik. Jadi jangan risau, belilah dekat Wilhin Motor. Bila beli kat Wilhin Motor, InsyaAllah tak ada lagi rekod Wilhin Motor jual mahal dan tak ada lagi rekod kena tarik. Sebab kat sini boleh bincang elok-elok. Michael ada, Mike ada, semua ada. Bincang elok. Dan apa yang saya sampaikan, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Takwa ni apa ni? Apa dia takwa? Takwa membawa maksud cinta. Orang yang bertakwa, orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Faham eh? Tuan-tuan pernah bercinta tak? Tak pernah. Kalau zaman saya bercinta dulu, saya tulis surat cinta. Assalamualaikum, kehadapan adinda yang kanda rindui. Maaf andai warkahku ini mengganggu nafasmu. Wahai dinda, kanda tak mampu lelapkan mata kerana terbayang manisnya senyuman dinda. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Bilakah saat ingin bertemu, melerai rindu di kalbu. Orang Melayu kaya dengan pantun. Pecah kaca, Pecah gelas, lepas baca, alang-alang, pen merah, pen biru, you marah, air biru. lepas tu masuk bilik omak, ambil bodak kuti kura. Dulu kecil kura budak-budak, sekarang mana tahu hawa ni. So dia apa berlaku, dia tuang bodak kuti kura, dia tepuk, panggil budak form 1. Hey, kau sini. Kau pergi jumpa kakak form 3 tu yang badan masa form 3 badan lupa kahwin, ya Allah. Wow. Oh, apa berlaku tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Girlfriend kita dapat surat, dia baca sekali ke 2 kali? Berkali-kali. Sebelum tidur baca, bangun tidur baca, sebelum pergi sekolah simpan surat cinta tu dalam buku teks matematik. Cikgu matematik jarang masuk kelas sebab tu kita jadi bikers. Kalau tak, kita jadi saintis. Jadi apa berlaku tuan-tuan, bila dah rajin baca surat cinta, kenapa baca banyak-banyak kali? Ayatnya sama, tak bertambah, tak berkurang. Begitulah para ulama. Dalam bulan Ramadan dia membaca surat cinta dari Tuhan, berkatam berkali-kali. Ustaz nak pesan sikit pada diri Ustaz dan semua bikers, marilah kita bercinta. Selain kita menikmati cinta kita di atas dunia ni, jangan lupa cinta kita di akhirat sana. Right juga, solat jangan tinggal. Siapa yang belum solat, Wilhi dah siapkan surau untuk muslimin dan muslimat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau kita sayangkan Allah, jangan tinggal solat. Itu talian hayat kita. Berapa nombor telefon Allah? 2, 4, 3, 4. Alahai Ustaz, saya tak sempat lah nak ride. Saya tak sempat lah nak solat. Sebab saya tak selesa lah kalau solat tu peluk-peluk. Solat je, solat.
berpeluh ke apa ke solat. Ustaz, saya ni darah muda, tengok perempuan je saya tegang ni Ustaz. Tegang je, kadang-kadang tak kisah. Dulu kan ada yang belum bertudung, sekarang dah bertudung. Dan kita tengok pun kita ada perasaan semacam, ya Allah. Datuk Z kata kalau dia lelaki dah lama kena peluk. Jadi apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Ringkas dan mudah. Bila kita buat solat ni, kita sebenarnya belajar untuk jadi orang yang berdisiplin. Solat mengajar kita disiplin, puasa belajar kita break. Bayangkan motor kita kat sini, Suzuki, Kawasaki GTR, BMW 1250, 1200, bawa motor tak ada brake. Apa jadi? Puasa ajar brake. Brake tu menundukkan nafsu. Belajar-belajar tunjukkan nafsu, walaupun kita selalu ride ke Thailand. InsyaAllah lebih baik nikah daripada buat benda berdarah. Wah, itu saja dari Ustaz. Yang baik datang daripada Allah. Lemah kerana kesilapan Ustaz. Ringkas, Ustaz ingin mengucapkan terima kasih pada Datuk Wilson. Terima kasih pada Datuk Zailan dan semua Datuk-Datuk yang ada dan semua bikers. Kerana Alhamdulillah satu kali sebab kita hidup lagi dan kita hidup sebagai seorang sahabat. Ingat, bikers itu bersaudara, susah senang tetap sama. Itu saja dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Wilson Tan bagi penyerahan cek kepada Rumah Jalinan Kasih. Puan Nur Lela binti Osman, pengurus Rumah Jalinan Kasih, untuk pentas ataupun ruang utama bagi menerima cek sumbangan daripada Wilhin Motor Malaysia Sdn Berhad, dan jumlah sumbangan adalah sebanyak ringgit Malaysia RM3,000 khas kepada Rumah Jalinan Kasih. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga banyak Duit Raya tu. Itu saja daripada saya, sebab ibu pun dah banyak cakap tadi. Saya tak tahu cakap apa. Amin. Tapi itulah doakan saya, semoga boleh sambung belajar dekat universiti yang saya nak. InsyaAllah. Dah minta dah UPU tu lagi dah. On the way nak mohon. Okey. Jangan lupa beli pin, mohon UPU. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi sebab kan dah ada majlis ni, saya cakap saya nak ucapkan terima kasih pada Wilhin Motor dengan semua orang sini. Semua malam ni bukan saya belanja makan, tapi saya nak kurus semua makan lah. Saya nak kurus semua makan lah. Itu cukup dari saya. Lepas tu terima kasih lah semua. Saya rasa sedap lah. Selamat Raya lah. Selamat Raya. Berjalan melangkah di malam mulia, wajah berseri penuh gembira, baju raya indah, senyum pun tiba. Wilhin Motor jadi saksi cinta. Tangan disambut, hati pun terharu, pelukan kasih dari yang tak jemu. Anak-anak ni cahaya hidup kita. Wilhin Motor sentiasa di hati kita, bersama Syawal penuh makna. Inilah cahaya Syawal di hati, kasih dikongsi, rindu terubat kini. Rumah terbuka, penuh harapan, anak-anak tersenyum dalam pelukan. Tulang bersusung, kuih dan juadah, gelak tawa pecah di bawah cahaya. Doa syukur kami panjat bersama di malam yang penuh bermakna.
Tak sempurna dunia ini, tapi malam ini sangat berarti. Kasih sayang tak pernah terhenti, raya bersama anak-anak ini. Inilah cahaya Syawal di hati, kasih dikongsi, rindu terubat kini. Rumah terbuka, penuh harapan. Okey, stay macam ni. Jika nak gerak, pergi tengok motor besar lah. Anak-anak tersenyum dalam pelukan. Mereka bukan sendiri di dunia, kami di sini pelengkap cerita. Peluk Syawal, hangatkan jiwa. Daripada rumah dan terima kasih. Kat sini sekejap. Okey, ni adalah seluruh untuk motor besar. Okey, Wells, bye-bye. Big bye, okey? Okey, kita boleh ronda-ronda kat sini. Kejap lagi kita sama juga nak ambil gambar. Tapi saya nak ingatkan adik-adik sekalian, jangan panjat atas motor, boleh? Cinta ini kekal selamanya. Syawal menyinar dari Wilhin ke kota. Anak-anak bara cahaya ya syurga. Maaf zahir batin kami ucapkan, raya bersama, hati pun tenang. Makan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Relax saya. Bagi tahu Suzuki ni presiden, dia orang nak pergi ride pada 11 April nanti. Dia punya presiden. Yes, sir. Kenalkan ni presiden. Ni kita punya orang kuat ni. Orang kuat kita. Remy, pun nama ni, tu orang kuat kita ni. Bunyinya dah, mana bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di Wilhin Motor sempena rumah terbuka hari raya bersama anak-anak yatim jalinan kasih. Alright. Malam ni kita ada Datuk Sri Vincent meraihkan mereka. Okey. Kita berasa sangat terharu dengan apa yang Wilhin Motor buat untuk majlis ni. Dan di sini kita ada bikers daripada Perak mana saja dengan Abang Zaidi dan Yan. Dia datang dari Perak, khas daripada Perak. Okey, silakan ucapan. Terima kasih kepada Wilhin kerana menjemput kami dari Perak pada malam ini. Kami sentiasa support Wilhin punya program dan kita memang dah lama dah dengan Wilhin. Jadi Wilhin dengan Perak Bikers berpisah tiada. Ingat betul, ingat Wilhin. Wilhin sentiasa di hati. Wilhin Motor sentiasa di hati. Syawal tiba, hati sayu terasa, terkenang memori lama.
dalam tawa ada air mata, rindu yang jauh di mata. Ampun. Cuba kata kau naik bas. Kau tak nak naik bas kan? Aku nak naik yang boleh kejap. Aku tak nak naik bas. Pasti tak naik lagi kan? Okey ya. Naik. Okay, bye. Jadi gua gerak lu. Jom. Okay, ready, bye. Jom. Angkat sekali ya, angkat ya. Okey, bye semua. Dah masuk tak boleh keluar. Dah masuk tak boleh keluar. Okay, bye. Jumpa lagi ya. Atas. Sekarang ni anak-anak yang kita raikan nak balik ah. Bas 2 tingkat. Bas 2 tingkat. Dia boleh. Datuk Alwi. Alamak, terima kasih Datuk Alwi. Ada apa nak cakap? Ya. InsyaAllah. Alright.